inspection. Dia ada 3 kes hari ni. Kelang, lepas tu Damansara, Ceras. First location kita orang pergi Kelang dulu. Inspect kereta Honda Civic dia kira dengan sedan. Kalau sedan price dia 150. Dia buat inspection. So nanti kita orang akan explain lah. Kalau ada masa kita akan explain kerja dia. Nanti saya ambil video macam dia inspection sikit-sikit. Nak sedar vlog. Kita dah sampai dekat Kelang. Inspect kereta ni. Macam ni condition dia, kita serahkan pada dia. Ni kita check engine. First starting kita buka ni lah, radiator cap. Radiator cap baru kita pergi ni. Apa ni orang panggil oil cap. So dapat ambil gambar. Kenapa kita buka oil cap ni? Kita nak tengok dia ada sludge ke tak. So ni clear, bersih. Kita ni dalam keadaan condition yang cun lah. Kalau kita buka ni, biasa kita nak tengok ni. Kita tengok ada mix oil lah. So tak ada. Ni pas. So kalau ni dua dah pas, ini pun pas. Minyak kotor sikit je. Sekarang ni dia tengah check body kereta. Saya nak tengok kat sini. Ni ada sport well. Ni original kilang memang ada sport well. So dia tak ada masalah potong sambung? Tak ada. Kalau dia tak ada, dia licin, ada kesan repair, dia akan licin. So bila licin, boleh tu repair. Bila repair, ni kira kawasan yang orang kata point yang baik. Ada lagi satu, boleh tengok belah dalam. Dalam boleh ni? tengok belah dalam ni. Kalau contoh dia ada potong sambung, dia akan ada welding. Sini. Sport well belah dalam tu. Aduh, kepala aku. Oh tu. Tu. So kan biasanya kalau ada potong sambung, dia akan ada welding lah. Welding mark kat situ. So semua tak ada. So kereta ni okay. Tengok depan je ke boleh tahu ataupun depan belakang kena tahu? Dia kena tengok double depan belakang. Ni selalunya chassis number. So tengok kat sini. Kalau nak tengok banjir pun dia tengok kat sini. Daripada dalam punya ni lah. Betul. Kalau ada karat ataupun berlumpur, selalu counter kat sini. Benda ni kalau diorang basuh pun dia akan karat. Chassis bukan kat sini lah kan? Betul. Kita lain kan? Betul. Kita nak spot apa? Ini sama kah? Tengok accident. So kalau nak tengok accident, dia akan tengok ini buka. So kita dah buka, tengoklah kat sini. Tu condition baru, condition original. Dia kalau ada, biasanya diorang akan bantu kat sini. Apa tu? Bekas pakar welding ke repair selalu ada kat area di sini. Tapi ni tak ada, ni ori kilang. So dia akan check sampai spare tayar. Ni sealant. So kita nak tengok selalu kalau ada accident kat sini, kita akan tunjuk kat sini, Yang putih tu. Ni sealant, ni kan keras. Kalau contoh benda ni nak repair, dia akan lembik. So kalau sini tak ada, just tinggal double check kat belah sini je. Dia kan sealant. Kalau dia keras macam ni, kira normal lah. Oh ni pun sealant. Dia cat. Dia cat lah warna body. Original kilang. So nak tunjuk. Ni ring salah. Okay, thank you. So dia buka belah sini. Biasanya tepi kiri kanan semua dia buka. Kalau ini mungkin dekat ni lah. Tengok aircon. Aircon kena buka paling sejuk. Tengok aircon ada ni tak. Ada bau pelik-pelik lah. Dan sekali sudah terasa. Tu ada service book kan. So tengok accurate lah. So ni last service dia 85 kan. Kalau kita tengok sini 92. Kita ingat accurate lah ni. 92. Kita orang dah settle inspect kereta Honda tu kat area Kelang. Sekarang next case ke? Damansara. Condition kereta tu Cun. macam yang korang tengok tadi lah. Memang tak ada defect. Susah nak tunjuk contoh.
puas hati? Puas. Kalau owner baru yang nak beli ni, confirm dia tak risau. Kereta dari Facebook pun ngam. Contoh orang nak jual kereta, diorang akan inspect kereta orang tu. So itu untuk diorang punya side. Macam untuk customer nak beli kereta, siapa nak tolong? Cari dia. So dia banyak cover area Klang Valley, of course. Memang dia punya territory. Lepas tu JB, Johor pun ada, tapi ada certain part. JB je, dalam JB je. So Penang by Penang dalam pulau. Perak mungkin on the way. Tapi ada certain case dia turun. Tapi ada cas lah, sebab jauh untuk coverage KL ke sana. Betul. Lepas tu Seremban, Melaka. And kalau ada location-location yang kita tak sebut, tiba-tiba macam nak join team dia, boleh je projek dia. Betul. And kita pun memang ada cari part time. Setakat ni part time dululah. Lepas dah soon boom, InsyaAllah kita akan doakan buat satu bisnes untuk dia punya kerja ni. Kerja dia apa yang dia inspect is actual punya condition. Bukan by itu kerja dia. So kalau boleh jangan comparekan apa-apa berkaitan dia ataupun dengan satu lagi pihak. Betul. Sebab kita orang tak main claim data. Tak. Sebab takut pernah jadi case, ada customer dia request, so bila kita inspect, dia check record insurans tak ada accident, tapi bila kita check ada accident. So dia tanya kenapa boleh jadi macam ni bang? Dia cakap mungkin customer yang owner lama tu accident dia repair sendiri. So benda tu tak ada pop up dekat dalam sistem lah. So itulah salah satu kenapa kita orang provide service yang turun pandang, macam on-site macam gini. Kita tengok by actual je. Kita akan pergi next case. Kereta apa ni? Sama, kereta yang sama. Cuma Honda Civic yang sama. Dia ada orang pun yang request ni pun customer yang sama. Orang ni ambil dua order. Dua order lah kan? Satu kat Kelang, satu kat Damansara. Kereta yang sama. So dia yang akan compare sendiri dia nak yang mana. Kita tengok yang next ni sama ada condition dia okey ke tak, macam yang sekarang ni tadi. Kalau dua-dua okey, dia lah buat pilihan. Betul. Sama ada harga. Dah more tu pada harga lah. Kita tengok next case ni dekat Damansara. Dah sampai yang dekat next location. Tengok RS tu. Okay, kita tengoklah condition ni macam ni jadi. Apa-apa kita update. Bye. Dah sampai dekat kedai yang Damansara tu untuk inspect kereta Civic juga, warna yang sama. So ni kereta yang kedua. Dia punya inspection untuk kereta yang kedua. So hari ni Danish dia check untuk Honda yang still under warranty Honda. And then dia pun 2022, tahun yang tak lama sangat. So nak tunjuk korang macam defect yang teruk-teruk pun memang tak ada. So macam yang dia buat sekarang ni memang condition yang 2 tahun, tapi tak semestinya nak kata 2 tahun kereta tu macam akan solid. Kemungkinan boleh jadi macam baru 2 tahun dah banjir. So dijual. Kena tengok jugalah. Setakat sekarang ni yang dia dah check, okey lah conditionnya. Kita try tengok belakang pula sekejap lagi, side sana. Sekarang kita tengok enjin. Kita sikit-sikit dia compare. Customer rasa dia macam professional, tapi takkan semua memang terus cakap dengan tu. So kalau kita nak tahu tebal bunga dia macam mana, terus kita kena break kita punya ni lah, tire gauge lah. Ok, buat rata, kita contoh macam ni. So ni ada lubang halo ni. Pasal ada halo tu kan, ni
tekan sampai habis. Tapi dapat 22 mm. So kalau macam ni kira dah haus lah. Tapi macam mana pun ayah benda wear and tear. Ayah benda wear and tear kita. So kita berhenti makan jap. Bik perut ke apa? Makan dulu. Kita nak settle yang dekat Damansara. Okay. Inspect kereta yang sama, Okay. varian yang sama, Okay. dengan owner yang sama. Okay. So condition kereta dia macam mana? Tuan Inspector? Macam ini juga. Cuma yang ni mileage dia tinggi sikit. Rendah lah. Apa pula? Yang dekat tu 9 je. Yang ni 12. 9,000. Ya. Ni sini 12. Yang Pro 6 tak silap. Lain-lain semua okey. No problem. Masih no Marquana. So sekarang bergantung kepada owner. Untuk buat pilihan. Owner yang nak buat pilihan mana yang dia rasa yang berbaloi dengan dia. Dua-dua okey. Tapi yang tu mahal sikit kat Kelang. Yang dekat 9 dekat Pelang tu 109. Kan jangan cakap 109. So yelah terpulang dekat owner lah. So kita enjoy. Annoying. Saya ni jangan. Tak nak tahu pun. Apa itu dah aku. Saya sampai dekat area Jerais. Kereta yang ketiga. Kereta ni besar sikit. Rasa kereta besar sebab dia cas 200. So dah inspect dah kereta tadi. Dah. Macam mana condition kereta tu? Okey dah kereta ni. Hari ni semua lak lah. Lak semua okey. Tak ada yang tak ngam. So hari ni dia inspect kereta ni guys. And condition dia pun mantap juga. Maaf lah kita tak ada dekat sana. Dah barai. So body semua nice. So ni lah kereta ni inspect tadi. Ngam Yang customer hari ni semua lah. Diorang just banyak sekali je dapat kereta yang ngam. Kalau macam yang dia buat ni bukanlah orang kata outcome dia. Ramai juga lah customer yang dah buat inspection. betul Dan ramai. macam-macam kereta juga lah dia dah inspect. Daripada Conti daripada kereta-kereta yang Ya local macam pun ada. Asian car pun dah. Dah. Hari ni punya vlog pun sampai sini je lah kan. Kalau katakan next ada lagi nak buat sini punya hari, macam hari untuk inspection, kalau katakan lah korang tengok kereta-kereta yang macam ni punya problem yang teruk